bang, nak makan apa? Kau diam lah. Kau jangan tanya aku nak makan apa lah. Kau dengan baju Liverpool kau ni. Datang sini mestilah aku nak makan nasi lemak. Oh, kita bukan ada nasi lemak je. Kita macam-macam ada. Mi goreng. Aku tak nak tahu. Sekarang buat aku nasi lemak. Ni kau nak letak apa ni? Oh, ni nak letak macam biasalah sambal. Ni kau nak letak sambal ni mesti kau nak cas aku kan? Nak cas aku mahal-mahal kan? Tak. Ni sekali satu set lah. Kira free? Satu set. Free lah. Bapak mahal bagi sambal free. Telur. Ni berapa pula kau nak cas aku ni? Tak, ni sekali set lah. Free? Free. Kau ni kan aku cakap aku tak suka benda free kan? Kacang dengan ikan bilis. Berapa? Free juga. Wish. Kau tak faham bahasa ke? Mahal gila. Free. Apa hal free? Mahal lah. Lagi apa lagi kau nak letak ni? Kau nak tipu customer apa lagi ni? Apa lagi kau nak tipu ni? Ni apa ni? Ini dia punya kriuk-kriuk ayam. Kriuk-kriuk berapa? Free juga. Bapak mahal siap. Free dari tadi daripada mulut kau. Sampai kaunter je kau kena bayar pula. Tadi kata free. Tak, yang ni betul-betul free. Yang ayam, saya bagi ayam yang ni ya. Ayam apa ni? Aku tak minta pun tiba-tiba kau letak ni. Sebab ni memang satu set nasi lemak ayam kan? Ni. Berapa kau nak tipu aku Berapa kau nak tipu aku Abang relax. Harga dia RM12.20 je. RM12.20. Bapak mahal. Kau ni kenapa kau ni? Kau nak cekik customer apa? Mahal ke? Murah lah. Banyak macam-macam dapat. Dah. Lepas tu, sekejap. Sabar dulu. Lepas tu hari Khamis kan? So, abang dapat free side dish. Free side dish? Yes. Dapat apa? Dapat. Boleh pilih apa-apa. Sayur. Tapi, saya nak recommend abang untuk try kita punya sate. Ini sangat best. Free ni? Free. Weh, murah. Bapak mahal weh. Kau nak tipu aku kan? Nanti kat kaunter harga lain kan? Tak. Betul. Betul Betul. So ni berapa? RM12.20 saja. Dapat sate. Dapat sate lah kalau hari Khamis tu? Betul. Datang je hari Khamis 9 malam sampai 3 pagi. Ni bukan harga promotion Bukan. Betul dengan baju Liverpool kau ni. Kau tengok bola ke? Tengoklah fans Liverpool ni. Yelah. Murah. Mahal. Murah.